Cantik oh. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Sekarang aku dekat Damansara tapi belum masuk lagi. Malam ni baru masuk. Petang ni tumpuan ramai dia kat tempat open ni. Sebab apa? Dia ada roll in kereta-kereta supercar gang lepas ni akan masuk tengah ni. So stay tune, tunggu dia orang masuk. Ramai dah tunggu ni lah. Ramai dah tunggu guys. Tengok sikit suasana. Ya, jom. Ush. Dah apa bunyi straight pipe tu? Malam nanti sini akan penuh dengan orang sebab sini akan roll out. Jom sambil tunggu dia tak sampai lagi tu kita tengoklah kereta-kereta yang lalu ni kan. Oh, Myvi ni kan. Macam Hot Wheel. Wah. Mantap lah, mantap. Tu dia. Aku dah bagi stiker dah dia. Stiker YouTube dengan tuding. Oi, semat lah. Nice lah. Oi, lawa S50 ni. Cantik oh. Nice. Macam kenal. Ni bukan street hub ke? Ni orang macam kenal lah. Jauh datang. Lihat pun datang kan. Oi, mantap. Dan McLaren. Aku macam biasa kan, aku lebih video kat luar kan. Nanti masuk juga, nanti akan masuk. Tapi aku akan banyak rekod kat luar sebab ya kat dalam ramai dah rekod kan, ramai tangkap gambar. So MMK channel ni mana-mana event kita akan fokus juga kat luar. Siapa yang datang kereta cantik-cantik tapi tak masuk, lalu kat luar je pun boleh masuk dalam video aku. Belum rem lagi ya. Ada NSX warna merah. Tu Kaito. Dari Kuantan ni. Alah, tak nampak? Beza sikit. Tu dia. Ref. Tinggi spoiler kan? Unexpected. Dengar dah bunyi ngauman V12 pun ada. Boleh? M2. Tandanya dah nak sampai tu. Dah sampai dah. Wow, McLaren Senna ada geng. Oi, gila line up dia.
Sena geng. Alipan. Baru keluar ni berabus. Lamborghini STO. Ada banyak lagi geng. Jom sambil tu kita jalan lah, kita tengok. Banyak lagi lah line up ni. Jangan sana belanja kau-kau. Belanja kau-kau. Jangan belanja lagi. Sabar. So mana yang belanja tu akan dapat stiker Dapat stiker tuning dengan MMK. Ke-35 belanja kan? Mana yang belanja ni? Siapa yang belanja ni? Dia ke?
Ni Lamborghini Rebel tu. Belakang dia memang jahat kan. SVJ. Lanjut sikit bro, lanjut sikit. Maivi belanja, Maivi, mari. Adakah Maivi pun akan belanja? Adakah ada satu grup juga? Boleh jadi sebab Maivi King. Pokok mana Maivi tetap King. Pergi Lexus dengan geng-geng McLaren ada belakang lagi. Tak habis lagi ni. McLaren lama ni. Ingat zaman-zaman Need for Speed dulu kan. Pernah guna dah kereta ni. Tangan Zamir lukis ni. Itu ada datang Kuantan. Cantik livery dia geng. Yuk livery dia. Banyak lagi geng, banyak lagi. Mana yang sedi belanja? Belakang kau nampak macam putih, tapi depan dia ada pink. Dalam diam tengah rekod kan, tiba-tiba ada tuning. Thank you support, thank you support. Siapa ni, orang Kuantan ke orang sini? Tak tahulah. Tapi rasa macam Kuantan, tak tahulah.
Salah tembak sini muka. Nice, nice. Tepi ni bahaya ni. Kita ni yang last. So kita pusing. Kita lalu sekali lagi. Kita tengok dia orang belanja ke tak. Wagon dia berabus. Tengah ni, dalam bulatan ni, tengok crowd ramai mana. Oh, penuh kan. Semua kapal kita tengah ni antara yang last dah ni. So petang ni aku belanja video Super Kakeng roll in. Malam nanti stay tune pula untuk roll out semua kereta yang boleh kata at least 1000 yang ada dekat Retro Havoc malam ni. Tapi kita tengok dulu. Slow.